lauk ni. Ni ambil jagung. Jagung ni ini jagung keras, just nak demo je pun. Bonda ni suka masak. Lengkap lagi bila bonda 88 kan, bonda nak ajar masak dalam pantang macam mana nak kurus. Anda suka tak? Kalau suka, komen lah dekat bawah ni. Bonda ni suka baca 88 tengah tension tu kan baca. Oh, ini komen follower saya. Gitu, penghibur orang tua. Sebab bonda ni tak ada kawan. Kawan saya follower je. Kesian kan? Tak apalah, yang penting anda suka, saya bahagia. Okey, alhamdulillah. Apa bonda nak kongsikan ialah jagung. Jagung ni sangat-sangat bagus untuk diet orang nak kurus sebab kalori dia rendah. Tetapi untuk wanita yang menyusukan badan, nak banyak air susu, alamak susu saya kurang, bajet rendah. Ya betul kalau menyusukan anak tu perempuan. Ya Allah, sebulan tu kita tahan tak makan demi anak kita, bagi anak kita susu yang mahal-mahal. Nak memperbanyakkan air susu, apa dia? Makan jagung. Semalam bonda cerita makan kurma. Hari ni makan jagung. Jangan tak makan. Dan selain jagung rebus, jagung kukus, jagung bakar boleh? Jagung makan. Bakar. Bakar kurang lah Nana. Sebab bila kita dah bakar khasiat dia kan. So nanti bonda akan sharekan antara tips masak jagung yang sedap. Kenapa bonda pandai masak yang sedap-sedap? Celah, macamlah pandai sangat marah, chef. Macamlah Puan Rosita pandai sangat. Tak apa, yang penting bonda dah mendivakan diri sendiri pandai masak. Minta maaf. Tak ada lagi ni. Masa zaman saya susah dulu, Alkisahnya, masa bonda miskin dulu, kesian tengok anak-anak tak ada makanan. Jadi macam mana nak bagi anak gembira? Apa yang boleh saya gembirakan diri sendiri? Jadi bonda kreatif lah. Oh, ni buat ni, campur. Sedap rupanya. Alkisahnya macam mana nak sedapkan jagung? Tunggu lagi bonda kongsi tips. Kalau ada salah-salah tu minta maaf ya. Bila bonda berbicara, bila nenek berbicara. Okey, Assalamualaikum.